Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada dekat area JB. So kita buat apa kat JB sebenarnya? Kita ada kerja sikit lah. Saya ada jumpa klien. So semalam kita dah jumpa klien bisnes saya. Lepas habis saya terjumpa klien, hari ni kita cari makanan sedap-sedap sikit lah dekat area Air Molek JB. So sekarang kita dah sampai dekat Air Molek JB. Kita nak makan menu apa ni, Mizi? Menu Sarawak. Mizi ni macam slow je suara. Tak makan lagi je. Tak makan lapar. Tak makan lagi kan. Okay, so kita tengok kedai mana kita nak pergi hari ni. Yang penting hari ni kita makan menu Sarawak. Saya punya menu ni saya nak cari mi kolok merah. Kamu punya? Laksa Sarawak. Okay, jom guys, kita turun, kita pergi makan. Okay guys, sekarang kita nak pergi makan dekat mana? Kita ada sekarang dekat area Air Molek kan? Air Molek dekat JB. So mana kedai dia? Tu dia, Sarawak Taste. Alright, kita dah sampai dekat Sarawak Taste. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kedai makan dekat area mana? Alright, kita ada dekat mana? Tembok dia? Sarawak. Depan lagi. Sarawak Taste. Sarawak Taste dekat Air Molek JB. So kita makan dulu. Jom guys, kita makan. Kita tengok apa menu yang special dalam ni. Apa ni? Apa? Okay guys, hari ni kita makan dekat mana ni, Ji? Sarawak Taste. Tengok, buka. Yes, itu dia lah Sarawak Taste. Okay, jom kita tengok apa menu yang ada. Sebenarnya saya nak datang sini nak cari mi kolok merah. So ada mi kolok merah. Ayam panso pun ada guys. Ayam panso, mi kolok sup, spicy sambal fried rice, pucuk manis. Sarawak laksa pun ada. Okay, lagi apa? Ni roti dan telur. Ni dah macam western sikit lah, English. Kucing childhood pandan bite. Order ni Ji, tulis. Sekejap, mi kolok kicap ada, mi kolok klasik ada, mi kolok sup ada. Sedapnya. Wah, ni dia, manuk panso. Murah je, RM20 semangkuk. Tak mahal. Okay, macam-macam lagi ada dekat sini. Lokasi nanti you guys nak tahu lokasi ni dekat mana, you guys kena tengok dekat saya punya last video. Okay, you guys kena tengok dekat last video. Okay, so now kita nak order dulu. Mungkin saya nak order ni lah, mi kolok merah. Ji, saya nak order mi kolok merah. Ada kicap? Tak nak. Tak ada putih? Tak nak. Mi kolok merah. Okay, mi kolok merah satu. Dengan ni? Tak nak. Pucuk manis. Nak ke? Nak order? Kongsi je. Kongsi. Lagi satu saya nak kaya butter. TY. Okay, lagi air lah. Air. Tak tahu nak air apa Sekejap, ni air manis-manis ni tak nak. Nak air apa? Bagi saya Borneo Coffee hot. Apa? Nombor dia apa ni? Ni panas ke sejuk? Panas kot. BK1. Borneo Coffee BK1. Okay, saya punya dah settle order. So Miji punya. Okay, tekan butter. Okay, kita tunggu. yang boleh kopi dia boleh campur gula tak? Kalau tak nak gula kita boleh buat tak? Boleh. Yang ais dia? Kosong. Kosong. Si orang Sarawak ke? Bukan. Oh, sini lah. Saya Owner orang Sarawak? owner kita orang Sarawak. Oh, okay. Ni orang Sarawak? Okay. Alright. S2? Kopi cake. Betul manis. Nice. Kedai pun cantik, bersih. Yang penting kedai dia cantik, bersih. Dan tengok. Oh.
Payung tercabut. Macam mana boleh tercabut ni? Dia boleh ke masuk macam ni? Nanti susah tangan nak macam tu. Okay, ni dia punya kedai daripada luar. Nanti kita akan siapkan vlog estetik. Okay, aiskrim pun ada. Kedai dia luas, belakang sana ada lagi. Belakang sana tu ada lagi kerusi. Okay, so kita tunggu menu kita sampai nanti. Aram makai. Okay guys, kita punya makanan sudah sampai. Tu dia. Ni nama dia mi kolok merah. Orang Sarawak memang famous dengan mi kolok merah. Macam saya orang Semenanjung dulu masa mula-mula datang Sarawak tak pandai makan benda ni. So sekarang dah jadi my favourite. Okay, thank you. Okay, ni mi kolok merah dan ini laksa Sarawak. Ni laksa Sarawak dekat Sarawak, tapi kalau dekat Semenanjung dah macam mi kari. Okay, ini pun mi kolok merah. Ini kopi Borneo. Yang ni hot kopi Borneo. So kejap lagi kita nak makan. Okay, Tengok macam sedap lah. Tengok macam sedap, harap-harap sedap lah. So nanti kita bagi review. Okay, jom kita makan. Baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jom makan. Okay, kita nak rasa dulu sup ya. Sekejap. Kita rasa dulu. Bismillah. Okay, sedap. Dah. Sekali kita. Ni J dia suka ambil gambar. So bagi dia ambil gambar dulu. So nanti akan ramai yang tanya kedai ni dekat mana. Pastikan you all tengok kita orang punya video sampai habis. Okay. Semua ada pekat. Semua. Okay, terbaik. So kita sekarang nak rasa mi dia. Okay guys, so sekarang kita nak makan dulu. Lemas ni my favorite mi kolok Sarawak. Jom makan. Sedap banget. So cara makan ni kita tak boleh makan ni. Kita tak boleh lah kan. So ada chili flake tu semua kan. Ini dia bagi suci. Kita rasa pula. Rasa dia pula tepat. Okay, ni dia tahu. Cuba makan semua, cuba makan. Ini punya apa tak? Ini Cina apa ni? Sedap. Kalau ada chili flake tu sedap. Ini dia tak boleh bukan macam ni. Apa? Ini bukan macam ni, macam mana? Kalau dia kena habis dia. Oh, memang sedap. Rasa dia pun sedap. Yang penting halal. Halal ni halal. Saya bagi rating 9/10 sebab mi kolok dia tak ada chili flake dengan apa sos yang macam kat Sarawak. Kalau ada tu lagi sedap. Ini berapa? 9/10 juga. 9/10. Sebab Tak ada chili flake. kalau chili flake. Ini 9.5. Maksa tu sedap. Okay, jom kita makan dulu. Makan sampai habis. So, you all nak tahu kedai ni dekat mana, kena tunggu saya punya video last kali di sini. Oh, ada satu. Siapa nama dia? Pucuk ubi. Pucuk
Ubi ya? Pucuk manis. Pucuk manis. Ni pucuk manis ni famous dekat Sarawak. Memang sedap. Dia jom kita rasa dulu. Kita rasa dulu guys. Ini lah yang lain. Oh. Ambil gambar ke? Oh, tak. Sedap. Okey. Kita ambil dulu. Bagi saya ni kurang masin sikit. Kalau ada masin sikit tak? Dia kena masin. Kalau masin sikit tak? Dia kena masin baru dia. Oh. Ini namanya pucuk manis. Pucuk manis ni masak dengan telur je. Ini kita makan dulu. Tak ciri sedap. Saya tak buat. Beli. Kita nak tak suka masak. Ambil dah. Okey, kita makan dulu. Kita makan dulu. Dia macam putih keras. Betul. Mari kita masak. Asam. Kau berjamu. Budak. Saya kau dah tak tahu. Tadi Cepatnya. apa kita makan itu? Sampai pesan. Yang penting kalau dia kena habis tapi semua. Yang last sekali kita ada roti bakar. Ini roti bakar ni. Kita akan cucuk dekat kopi. Mari. Cucuk ke kopi. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat makan. Sedap. Memang sedap. Kau sini tak? Tak tahu. Kalau dia tuan makan macam mana? Tak makan ni? Tak tahu lah. Saya makan ni tak. Rasa tumis tu. Ada, pucuk manis ada. Tapi tumis. Habis. Resepnya sudah habis. Ada. Ada porsi. Dan betul pucuk manis kalau dia agak tu diet. Yang penting udang tu fresh. Ha? Alhamdulillah. Okey.
Ini untuk breakfast kan. Kita makan. Kau pun kalau ini dia orang udang makan dengan sambal. Bola-bola betul tak? Dia rebus dia. Cakaplah Iban sikit. Bagi Mizu cakap Iban, cakap Sarawak sikit. Cakap betul lah. Kita tidur pakai. Tadi dia kata makan. Dan siapa orang jadi yang ada di sekitar sini boleh datang kat kedai ni. Nama kita nanti kita akan tunjukkan last video. Okay. Terima kasih Iban. Tak betul tak? Okay. Tambahkan nombor kedai tu. Dan nanti kita tunjuk apa last video. Okay. Orang JB sampai baru datang. Iban kan. Melayu kata yang penting halal. So kita sama-sama datang. Support. Nama tu, namanya. Yang itu. Nama itu orang Sarawak. Mari makai-makai datang sini sedap tu. Aku. Kita sambung lagi. Okey, kita baru lepas makan tadi. Rizzy pergi cari barang kejap dekat Watson. So alhamdulillah hari ni kita dah makan, dah kenyang. Kejap lagi kita nak lepak dekat area Setulang Laut kot. Setulang Laut cari kafe-kafe macam tu lah. So dekat Sarawak Taste tadi, nak cakap pun dah mengah dah sebab dah kenyang kan. Dekat Sarawak Taste tadi kita bagi, saya bagi rating kedai tu, kedai daripada kebersihan, keselesaan memang terbaik. Saya bagi 10/10 bersih, yang penting bersih, kemas, tersusun, cantik. Okay, dari segi makanan, mi kolok merah saya bagi 9/10 lah. Sebab apa 9/10? Tapi dia dah perfect dah. Yang kurang satu, kalau ada sos yang chili flake yang masam-masam dengan ada limau sikit, tu lagi kick lah, lagi power. Okay. Lepas tu laksa dia pun okey. Laksa dia sedap. Laksa saya bagi 10/10. Memang perfect macam original dekat Sarawak punya. Tapi tadi saya tanya staff dekat kedai tu, memang owner dia orang Sarawak, cuma pekerja orang sini lah. Miji pula tadi dia kata dia bagi rating 9/10 untuk mi Sarawak dan mi kolok. Okay, so saya nak tunggu Miji, nak buat video dengan Miji ni lama pula. Dia pergi cek barang kejap. So apa pun you guys, jangan lupa yang mana belum follow saya punya YouTube channel Andy Berjakut TV, pastikan you guys subscribe. Okay, subscribe, like dan share. Okay, InsyaAllah ada masa terluang nanti saya akan buat lagi konten-konten yang menarik untuk you all semua. Okay, konten ni suka-suka, random konten. Okay, share dekat kawan-kawan you all. Okay, yang penting subscribe, follow Andy Berjakut TV. Berjakut tu apa? Berjakut ni orang Iban, apa bahasa Iban. Berjakut ni maksudnya adalah bercakap. Sebab saya suka dengan si Miji ni, kalau saya tengah borak-borak dengan dia, saya cakap dengan dia berjakut. Macam tu lah kan. Okay, alright, jumpa lagi untuk next video. Terima kasih yang menonton sampai habis. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum, bye bye.